ramai yang keliru, public gold ni sama ke dengan public bank? Jawapan ringkasnya tuan-puan, langsung tak sama. Public gold bukanlah bank, yang mana public gold adalah syarikat emas fizikal yang jual beli emas sejak daripada tahun 2008 lagi. Public gold fokus pada produk emas macam dinar, gold bar dan juga simpanan emas di account gate public gold. Manakala kalau public bank ni tuan-puan, dia adalah bank komersial. Biasanya dekat sini orang simpan duit, ambil loan dan buat transaksi perbankan. Saya nak cerita tentang kaedah simpanan di public gold. Di public gold kita ada account gate Gold Accumulation Program. Ini adalah akaun simpanan, tapi bukan simpan duit, sebaliknya simpan emas. Contohnya, kalau anda masukkan RM100, nilai tadi akan ditukar kepada emas semasa mengikut harga semasa dan akan direkodkan dalam akaun gate. Contohnya, kalau tuan-puan simpan 100, maybe dapat dalam 0.1 gram lebih. Yang menariknya, emas yang anda simpan tu boleh dikeluarkan bila-bila masa sahaja dalam bentuk fizikal. Nak keluarkan 1 dinar boleh, atau nak keluarkan yang gold bar 5 gram pun boleh. Dan nak keluarkan ni, anda boleh pilih. Nak collect dekat cawangan boleh, minta dia post secara berinsurans boleh, dan juga boleh keluarkan daripada mana-mana mesin ATM public gold yang ada dekat Malaysia dan juga Indonesia. Beza dengan bank ni, kalau anda simpan duit lama-lama, nilai dia makin susut sebab inflasi. Tapi kalau simpan emas dalam account gap, nilai dia terbukti kekal dilindungi sebab emas terbukti kalis inflasi sejak ribuan tahun. Inilah cara paling mudah untuk siapa-siapa sahaja yang nak kumpul emas walaupun bermula dengan RM100. Jadi untuk siapa yang nak menyimpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh isi bet biru di bawah atau boleh komen dekat bawah, saya nak simpan emas.